Baik. Syafiqah Syam tolong masuk semula. Tolong maklumkan dekat Syafiqah Syam, anyone? Terus sebab kita sepatutnya Google Meet saya langgan ni boleh 1000 orang sepatutnya. Okey. Selamat datang Mujahid. Saya minta maaf kalau saya tak dapat respon kepada anda semua sebab kita nak fokus kita punya bacaan. Baik. Dekat device anda semua dah mula rakaman? Sudah? Semua okey? Semua dah ada tanda recording? Okey, baik. Syafiqah Syam sudah masuk? Syafiqah Syam, anda di sana? Raise hand tolong. Tak ada? Dah record. Okey, kita mula Syafiqah Syam tak ada Saya punya co-host. Saya kena concern juga kat co-host saya ni. Sebentar. Co-host saya macam mana? Tak ada? Allahu Akbar. Tolong remind dia. Okey, baik, tak apa, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang semua kawan-kawan, tetamu-tetamu yang saya hormati, para asatizah yang ada. Saya percaya ada sebahagiannya alim-alim semua kan, alim ulama mungkin ada dalam ni, dan selamat datang saya ucapkan. Dan sebelum kita mula, saya nak sebutkan beberapa perkara lah iaitu sesi bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah yang dianjurkan oleh Simply Sirah ni. Bagi yang belum maklum, Simply Sirah ni adalah satu syarikat ataupun satu grup lah yang saya dan juga kawan-kawan tubuhkan dalam beberapa tahun yang sudah. Fokusnya untuk mengkaji tentang sirah lah, tentang sirah Nabi SAW. Kita ada kelas, kita ada buat buku dan kajian-kajian lapangan dan sebagainya lah. Dan sesi ini adalah pertama kali yang kami anjurkan. Jadi selamat datang semua saya ucapkan. Dan tujuan asal pembacaan kitab ini ataupun buku Syama'il Muhammadiyah ni adalah kerana bersempena dengan bulan Rabiul Awal, iaitu bulan kelahiran Nabi SAW lah kan, bulan Maulid Rasul, dan kita ambil semangat itu untuk sama-sama duduk dalam 12 sesi ni untuk kita dengar hadis berkaitan dengan Syama'il Muhammadiyah. Okey. Bagi yang belum maklum, Syama'il Muhammadiyah ini salah satu pecahan dalam ilmu sirah. Ilmu sirah ada banyak pecahan, ada banyak niche, dan salah satu pecahan tersebut ialah ilmu Syama'il. Ilmu Syama'il. Dan ilmu Syama'il ni dia berkisar tentang sifat-sifat, ciri-ciri dan juga serba-serbi lah berkaitan dengan Nabi SAW. Kita akan tengok nanti ada lebih 50 bab, ada lebih kurang 415 hadis. Semuanya tentang ciri-ciri baginda yang akan kita belajar sama-sama. Okey. Dan dia dikarang oleh seorang ulama yang bernama Al-Hafiz Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi, mungkin anda semua pernah dengar lah nama tersebut kan. Imam At-Tirmizi ni dia bukan orang Arab kawan-kawan. Dia bukan orang Arab, dia ialah berasal dari Tirmiz. Al-Tirmizi tu nisbah kepada nama kampung dia, Tirmiz, dekat Uzbek sekarang ni lah. Kalau moden sekarang ni di Uzbekistan. Dan nama sebenarnya ialah Muhammad bin Isa. Muhammad bin Isa. Nama dia Muhammad lah sebenarnya. Tapi masyhurnya nama kampung dia At-Tirmizi. Dan beliau wafat lebih kurang tahun 279 Hijrah. 279 Hijrah. Dan salah satu karya yang Imam At-Tirmizi karang ialah magnum opusnya ialah Sunan At-Tirmizi. Okay, satu buku hadis yang sangat besar yang mengumpulkan hadis-hadis yang
musnadah, hadis-hadis yang bersanad. Sunan At-Tirmizi itu yang paling besarnya, dan juga salah satu karya agung beliau ialah buku yang kita nak baca ni, Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Dan buku ini boleh dikatakan antara yang terbaik dalam niche Syama'il. Dan ia disebutkan oleh salah seorang ulama silam juga yang bernama Mulla Ali Al-Qari. Kata Imam Mulla Ali Al-Qari, sesiapa yang menekuni Syama'il Muhammadiyah ataupun dia baca Syama'il Muhammadiyah, dia menelaah buku ni yang akan kita bacakan ni sama-sama sepanjang Rabiul Awal ni, seakan-akan dia sedang memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum kalamnya begitulah. Okey. Sesiapa yang membaca Syama'il Muhammadiyah ni dari awal sampai ke habis, seakan-akan dia sedang berdepan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Syama'il ni satu buku yang, kalau menurut saya secara peribadi kawan-kawan sebuah kitab hadis yang kena ada di rumah dan juga kena ulang baca kerap. Kena ulang baca selalu kalau kita nak kenal Nabi SAW dengan lebih dekat. Okey, friendly reminder, satu pesanan ringkas sebelum kita mula. Saya tak nak panjangkan mukadimah saya. Yang pertama, majlis ini adalah majlis qiraah dan juga sama', majlis bacaan dan juga dengar. Kita ada pembaca-pembaca semua yang terpilih dan juga anda yang lain dengar dengan saksama. Dan mula-mula sekali nasihat saya ialah kita hadirkan niatlah, niat yang betul untuk nak dengar dan juga untuk nak kenal Nabi SAW. Boleh? Dan mudah-mudahan kita tergolong dalam sabdaan Nabi SAW bagi orang yang dengar hadis. Sebenarnya ada ganjaran ataupun ada doa dari Nabi SAW. Baginda mendoakan, nadarallahu mar'an sami'a minna hadithan fahafizahu hatta yuballighahu ghairah. Nabi SAW mengatakan bahawa semoga Allah memberikan nadrah. Nadrah ni sinar pada wajahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan wajah yang bersinar-sinar, yang berseri-seri kepada orang yang mendengar daripada kami suatu hadis, lalu dia menjaganya sehingga dia sampaikan kepada orang yang lain. Jadi sebenarnya belajar hadis ni ataupun dengar hadis ni dia bukannya tak ada manfaat. Manfaatnya ialah kita termasuk dalam golongan orang yang didoakan oleh Nabi SAW. Itu antara manfaatnya lah. Apatah lagi hadis yang anda dengar tu ialah hadis Syama'il, hadis tentang baginda sendiri. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, nasihat saya sepanjang sesi ni berlangsung, setiap kali nama Nabi SAW disebutkan, dibacakan oleh kawan-kawan kita ataupun sesiapa sahaja, jangan lokek untuk berselawat. Jangan berat mulut untuk berselawat. Sebab majlis bacaan hadis sebenarnya adalah majlis berselawat. Saya ulang sekali lagi, majlis bacaan hadis adalah majlis selawat para ahli hadis. Ulama hadis dulu dia berselawat dengan membaca hadis. Boleh? Dan ada amaran dari Nabi SAW, baginda mengatakan bahawa al-bakhilul ladzi man zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang kedekut, orang yang bakhil itu ialah orang yang apabila disebutkan nama aku di sisinya, dia dengar nama saya disebutkan tapi dia tak berselawat kepada aku. Jadi tak comel lah, okey? Bila kita dengar nama Nabi tu seakan-akan macam dengar nama kawan-kawan kita je, tak boleh macam tu Dengar je Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitulah Dan yang ketiga, fokus pada bacaan. Kawan-kawan kita baca, anda fokus. Tak faham tak apa. Apa yang penting untuk saya, untuk kalau saya ada mencelah, anda boleh catat. Tapi tak semestinya. Yang penting anda fokus bacaan tersebut. Allow yourself to immerse dalam hadis tersebut. Jangan terlalu fokus nak mencatat. Kalau ada perkataan yang anda tak faham, tak apa. Ignore je. Sebab tujuan kita buat bacaan ni bukan untuk anda faham semua pada malam ni ataupun sepanjang sesi ni. Sebab kita bukannya kelas syarahan hadis, explanation, bukan. We don't go through that kind of method lah. Tujuan kita nak lalu page by page, muka demi muka dan juga habiskan, khatam. Macam kita baca buku lah. Okay? Kalau kita nak faham deeper dengan lebih mendalam, kita kena masuk kelas yang lain, kelas syarahan, explanation of the hadis lah.
Okey. Dan cuma saya akan bagi ta'liq. Ta'liq ni maksudnya komentar ringkas lah. Kalau ada beberapa part tu yang saya akan tegur, saya akan mencelah. Jadi pembaca akan, yalah, pembaca kena aware. Kalau saya mencelah ataupun saya suruh stop, stop sekejap lah. Mungkin ada benda yang saya nak explain ataupun saya nak betulkan dan sebagainya lah, sebut sedikit. Itu sajalah. Jadi anda fokus baca. Kalau saya ada mencelah, saya ada kongsikan something, barulah anda catat kalau anda nak lah. Okay. Baik. Jadi itu saja dari saya. Kita boleh mula insyaAllah. Baik. Pembaca semua ready. Hadis yang pertama saya akan baca. Dan hadis yang terakhir, khatam nanti saya akan baca juga. Saya akan jadi pembuka dan penutup. Cuma kalau ada pembaca yang mungkin dia tak ada ke, dia ada hal lain ataupun nak ke toilet dan sebagainya, bagi tahu je, saya akan cover. Saya akan, yalah, kita sama-samalah backup ya. Baik, insyaAllah. Sekejap, saya nak lashkan saya punya skrin ni. Boleh tak? Selamat datang Kebun. Baik, kita masuk bab yang pertama. Semua sedia? Syama'il Muhammadiyah. Bab yang pertama. Babu ma ja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam al-Hafiz Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah al-Tirmizi rahimahumullah ta'ala fi kitabih Syama'il Muhammadiyah. Haddatsana Abu Raja'in Qutaibah ibn Sa'id an Malik ibn Anas an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Anas ibn Malik annahu sami'ahu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bit-tawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil amhaq wala bil adami wala bil ja'dil qatati wala bisabti ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanah فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Okay. Jadi sebelum saya sambung kepada pembaca lain, seperti yang saya bagi tahu awal tadi, setiap pembaca dia guna buku yang berbeza. Jadi sebahagian buku, mungkin ada orang guna buku yang dia ada sanad penuh, yang saya bermula dengan haddasana ataupun akhbarana dan sebagainya, itu dia punya chain of narration, sanad yang penuh. Mungkin sebahagian buku anda tak ada benda tu. Jadi tak apa, anda jangan fokuskan kat situ sangat. Saya ni baca kerana itu adalah sunnah, kebiasaan pada ulama hadis, kami kena baca. Kita kena baca. Dan sebaik-baiknya baca kalau anda ada. Tapi kalau tak ada tak apa, anda fokus dekat teks hadis, matanya apa. Okey. Kemudian lepas dah baca teks hadis Arabnya, kita baca bahasa Melayu pula untuk anda, untuk kita sama-sama fahamlah. Okey. Abu Raja' Qutaibah ibn Sa'id menceritakan kepada kami daripada Malik bin Anas, daripada Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman, daripada Anas bin Malik, bahawa beliau mendengarnya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah terlalu tinggi sehingga tampak menonjol ketinggiannya dan tidak pula pendek. Baginda tidak terlalu putih pucat dan tidak pula berkulit gelap. Rambut baginda tidak terlalu kerinting dan tidak pula lurus. Allah Ta'ala mengutuskan baginda ketika berusia 40 tahun. Baginda tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Allah mewafatkan baginda pada usia 60 tahun. Pada rambut kepala dan janggut baginda tidak terdapat sampai 20 helai pun rambut putih. Ataupun uban Nabi SAW tak sampai pun 20 helai. Okay. Jadi setiap terjemahan tu kadang-kadang dia saling berbeza. Kalau ada benda yang macam aneh sangat dalam terjemahan anda tu, anda catat Anda mungkin catat, lepas tu nanti dalam grup chat nanti anda kita bincang kemudian. Boleh? Okey. Saya nak bagi sedikit alik ataupun komentar sedikit.
pada perkataan dalam hadis tersebut bitawilil ba'in. Okey. Tinggi Nabi ni, saya tak pasti terjemahan anda macam mana, tapi anda tengok betul ni. Maksud Nabi SAW tidaklah terlalu tinggi. Maksudnya tu tinggi yang tersangat tinggi. Dia bukanlah, bagi dia bukanlah orang yang terlalu tinggi galah macam tu. Tapi tak juga terlalu rendah. Jadi sebahagian buku akan tulis sederhana tinggi. Sebahagian para ulama mengatakan dia tak tepat untuk kita mengatakan sederhana tinggi ataupun di pertengahan. Dia bukan di pertengahan. Terjemahan anda tulis apa? Nanti beritahu. Al-Ba'in dekat situ, kata Imam Al-Bajuri, maksudnya Raba'ah. Raba'ah ni maksudnya dia taklah tinggi galah, tapi tak juga rendah. Tapi kalau dibandingkan dengan orang yang rendah ataupun orang yang tingginya normal, dia slightly tinggi. Boleh faham tak? Dia tinggi, dia masih dalam kategori tinggi tapi tak terlampau tinggi. Jelas? Okay, itu maksud ba'in dekat situ. Dia bukannya tengah-tengah. Dia kalau compare dengan orang kebanyakan, baginda lebih tinggi. Tapi tak tinggi yang terlalu over. Yang macam pelik kalau dilihat. Itu maksud bitawilil ba'in. Kemudian wala bil abyadil amhaqi. Maksudnya kat sini putih dekat situ maksudnya putih yang tak ada bercampur dengan warna lain. Putih pucat maksudnya. Nabi tak putih pucat. Boleh? Wala bil adami. Adami dekat situ maksudnya gelap. Dan juga sebagian ulama kata coklat. Coklat pun bukan warna kulit baginda. Macam kita kan, sawo matang macam ni bukan. Okay? Jadi apa warna kulit Nabi adalah putih dengan campuran merah, ahmar. Okay? Putih kemerah-merahan. Jadi dia bukannya putih pucat macam Mat Saleh ke ataupun macam mayat ke, dan dia juga bukannya coklat. Okay? Kulit baginda putih dan ada bercampur kemerah-merahan. Begitu. Dan ada satu lagi benda yang anda kena perhatikan ialah Ra'si Siti Nasanah, iaitu baginda diwafatkan oleh Allah Ta'ala pada usia 60 tahun. Ini sebahagian ulama mengatakan lafaz ini ganjil. Sebab Nabi wafat secara riwayat yang sahihnya 63 tahun. Okay, 63 tahun. Sebagian ulama mengatakan 60 tahun dekat sini maksudnya kebiasaan orang Arab apabila lebih nombor tersebut mereka suka buang ataupun bundarkan, bahasa mudahnya lah. 63 tu, 3 tu buang jadi 60. Dia faham? Itu sebahagian ulama berpandangan sedemikian. Jadi yang sahihnya 63 tahun usia Nabi ketika baginda wafat. Okey. Baik, seterusnya kita mula dengan Abu Mujahid, hadis yang kedua ataupun Rizwan Zulkifli, insya-Allah. Hadis yang kedua, dengar kan? Ya, betul. Hadis yang kedua, wabi qala hadatsana Umayd bin Mas'adatal Basri qala hadatsana Abdul Wahhab As-Saqafi an Umayd an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laysa bil tawil wala bil qasir hasanal jism wa kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabatin asmarul launi idza masya yatakaffa. Daripada Humaid bin Mas'adah Al-Basri, daripada Abdul Wahhab As-Saqafi, daripada Humaid daripada Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mempunyai tubuh yang sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, bentuk tubuhnya bagus, rambutnya tidak keriting dan tidak terlalu lurus, warna kulit baginda putih kemerahan, jika berjalan pergerakannya condong ke hadapan. Okey, sebentar. Pada perkataan asmarul laun dekat sini ada perbincangan sebab dalam terjemahan tadi dan terjemahan abang tadi apa tadi? Warna putih kemerahan. Putih kemerahan. Okey. Asmarul laun dekat situ warna sebenarnya
terjemahan yang lebih tepatnya asmarul laun ni warna yang sedikit gelap ataupun coklat. Asmarul laun dekat situ, sawo matang. Dia ada perbincangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan lafaz asmarul laun dekat situ ganjil. Yang tepatnya azharul laun, azhar, putih yang berseri. Nanti kita akan jumpa hadis yang sebut anda catat perkataan asmarul laun ni nanti kita akan jumpa hadis yang kontradik. Tadi kita dah baca kulit Nabi bagaimana? Kulit Nabi dia tak gelap. Ingat lagi hari yang pertama tadi tak gelap kan? Tapi dalam yang kedua ni tulis gelap. Jadi ada correction dekat situ. Kemudian iza masya yatakaffa. Maksudnya baginda apabila berjalan tubuh baginda cenderung untuk condong sedikit ke hadapan. Para ulama mengatakan bahawa ini bukan satu kelemahan, bukannya terhuyung-hayang. Condong ke depan tu maksudnya macam gambaran orang yang sedang menuruni bukit. Okay? Bila kita turun bukit, kita akan menguatkan kaki kita. Jadi langkah baginda sebenarnya gagah, firm dan juga pantas. Okay? Nampak macam condong sedikit ke depan. Tapi dia berjalan bukan berlari. Okay. Terus? Hadis yang ketiga. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tul Barra ibnu Azib yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'idama bainal mankibain azimal jummati ila syahmati uzunaihi yusra alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Daripada Muhammad bin Bashar, daripada Muhammad bin Ja'far, daripada Syu'bah, daripada Abi Ishaq, daripada Al-Bara' ibn Azib berkata, Rasulullah SAW merupakan seorang lelaki yang bertubuh sederhana, yakni tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jarak antara kedua-dua bahunya lebar, yakni bahunya bidang. Rambutnya yang lebat terurai ke bahu sampai ke telinganya. Dia mempunyai pakaian berwarna merah. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih tampan daripadanya. Okey, abang boleh ulang balik tak tadi teks bahasa Arab dia? Azimal jummati ila syamhati uzunai. Dalam buku saya tak ada tambahan yusra dia, tapi dekat sunnah.com tu ada uzunaihi yusra. Uzunaihi yusra. Okey, perkataan yusra tu tambahan Perkataan yusra tak ada. Sebenarnya dalam Riyadhus Shalihin tak ada. Jadi kalau buku anda ada perkataan ila syamhati uzunaihi yusra, yusra tu slash. Boleh? Mungkin sebagian buku ada. Tak ada yusra kat situ. Okey. Terus? Hadis yang keempat. Wabihi qala hadatsana Muhammad bin Khailan qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Sufyan an Abi Ishaq anil Barra' ibn Azib qala ma ra'aitu min zilimmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'arun yabribu mankibai ba'idu ma bainal mankibain lam yakun bil qasir wala bil tawil. Daripada Mahmud bin Ghailan, daripada Waqi', daripada Sufyan, daripada Abi Ishaq, daripada Al-Bara' ibn Azib berkata, aku tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut yang menyentuh hingga bawah telinga, yakni antara cuping telinga dan bahu, dengan memakai pakaian yang berwarna merah yang lebih tampan daripada Rasulullah SAW. Baginda memiliki rambut yang mencecah kedua-dua bahunya, kedua-dua belah bahu baginda bidang. Baginda bukanlah seorang yang terlalu rendah dan bukan juga terlalu tinggi. Okey. Hadis yang ketiga dan keempat ni antara fokusnya ialah menceritakan tentang rambut Nabi SAW. Okey. Sya'arun yadribu mankibai. Anda kena perhatikan betul-betul. Ada beberapa hadis yang akan kita go through dalam bab yang pertama ni tentang rambut Nabi tu panjangnya bagaimana. Anda akan nampak nanti beberapa hadis tu dia saling berbeza.
Jadi yang dua yang terawal ni menyebutkan tentang rambut Nabi tu sampai ke bahu. Mencapai ke bahu Okey. Terus. Hadis yang kelima. Hadis yang kelima sambung. Lupa buka mic, sorry. Hadis yang Okey. kelima. Wabi qala hadatsana Muhammad ibn Ismail qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Mas'udi an Utsman ibn Muslim ibn Hurmuz an Nafi' ibn Hubair ibn Mut'im Jubair ibn Mut'im an Ali ibn Abi Thalib qala lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil tawil wala bil qasir syasnul kaffaini wal qadamain dakhmul ra'si dakhmul karadis tawilul masrubah iza masya takaffu'a ka'annama yankhattu min sababin lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Daripada Muhammad bin Ismail, daripada Abu Nuaim, daripada Mas'udi, daripada Utsman bin Muslim bin Hurmuz, daripada Nafi' bin Jubair bin Mut'im, daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal, yakni dagingnya, namun lembut. Kepalanya besar, tulang sendinya besar, bulu yang tumbuh di dada sehingga pusatnya lebat. Apabila baginda berjalan, pergerakannya condong ke hadapan seolah-olah sedang turun dari tempat yang tinggi. Tidak pernah aku lihat orang yang setanding dengan baginda, sama ada sebelum yakni baginda lahir maupun selepas yakni baginda wafat. Okey. Pada perkataan tawilul masrubah maksudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai bulu dada yang panjang sampai ke kawasan perut. Dia faham? Tapi dia tak semestinya lebat. Lebat tu mungkin tambahan penterjemah lah. Okey? Boleh Maksudnya bulu dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dada ni memanjang sampai ke kawasan perut. Itu maksud tawilul masrubah. Okey. Terus okey, habis. Ustaz Ammar lah Ustaz. Okey. Suara tak dengar Semua boleh dengar? Suara jelas? Sudah jelas? Jelas. Okey. Jangan risau kawan-kawan. Kita baca slow-slow je. Ustaz Ammar ni dia baca laju. Tapi kita minta Ustaz Ammar steady macam tu. Okey, supaya kita sama-sama dapat catch up sedikit. Baik, sila Ustaz Ammar. Ahsanallahu ilaikum. بأسانيدكم حفظكم الله ومتعكم بالصحة والعافية إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعود بهذا الإسناد فذكر نحوه بمعنى Sufyan bin Waki' telah menceritakan kepada kami, bapakku telah menceritakan kepada kami daripada Al-Mas'udi melalui sanad ini dengan mata yang berbeza secara makna. Okey, sebentar. Teks yang ini dalam buku anda ada tak? Dalam buku anda semua. Ini termasuk dalam hadis. Ini dikira hadis juga. Walaupun dia tak ceritakan tentang apa Nabi SAW sekian-sekian, dia sebutkan sanad hadis, kemudian ada penjelasan ringkasnya. Al-Mas'udi melalui sanad ini dengan matan yang berbeza secara makna. Maksudnya dia lebih kurang dengan hadis yang sebelum ni. Dan ini dikira hadis yang berbeza sebenarnya. Hadis ni maksudnya bukan teks semata-mata. Dia boleh jadi dia teks dan juga chain of narration. Hadis dia ada dua komponen kawan-kawan. Satu sanad,
Sanad tu Inggerisnya chain of narration, rantaian perawi, orang yang sampaikan tu. Satu lagi matan. Matan ni teks hadis tersebut lah. Jadi sebagian buku kadang-kadang dia buang benda ni. Ni sebenarnya dikira satu hadis yang berbeza. Buku dari PTS tak ada. Bagus tu. Okay. Jadi kalau tak ada, anda highlight kan benda ni, nanti kita bincang dalam kelas. Dari bacaan macam ni lah kita akan tahu kawan-kawan buku mana yang bagus, buku mana yang tak bagus. Buku mana terjemahannya tu okey, boleh dipakai, buku mana yang dia ada buang. Okey, catat Okey. Baik, yang ke-6 begitu. Okey. Terus Ustaz Ahmad. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد عن والد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغض ولا بالقصير المتمرد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمهطم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاة والكتيد أجر الرذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عديكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغض الذاهب طولا. وقال سمعت عربيا يقول في كلامه تغمض في نشابته أي مدها مدا شديدا والمتمرد الداخل بعضه في بعض انقصارا وأما القطط فالشديد الجعودة والرجل الذي في شعره حجونة أي تثن قليلا وأما المهطم فالبادن الكثير اللحم والمكلثم المدور الوجه والمشرب الذي في بياضه حمرة والأدعج الشديد سواد العين والأهدب الطويل الأشفار والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى سرة والشثن الغليظ الأصابع بين الكفين والقدمين والتقلع أن يمشي بقوة والصبب الحدور يقال إن حدرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاة يريد رؤوس المناكب والعشرة الصحبة والعشير الصاحب والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فجأته به. بن عبده الضبي البصري علي بن حجر Abu Ja'far Muhammad bin Husain, iaitu anak lelaki Abu Halimah dan maknanya sama, menceritakan kepada kami mereka berkata Isa bin Yunus daripada Umar bin Abdullah yang merupakan hamba kepada Ghufrah. Beliau berkata diriwayatkan daripada Ibrahim bin Muhammad yang merupakan salah seorang daripada anak cucu Sayyidina Ali, berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib ketika menyifatkan fizikal Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Baginda seorang yang sederhana dalam kalangan kaumnya. Rambut baginda tidak kerinting bergulung dan tidak pula lurus kaku dan tidak ikal berombak. Badan baginda tidak gemuk, wajahnya tidak terlalu bulat tetapi agak bujur. Kulit baginda putih kemerah-merahan. Anak mata pada kedua mata baginda berwarna hitam pekat dan bulu matanya panjang atau lentik. Tulang pangkal bahu dan tulang penemu di antara kedua bahu adalah besar. Baginda tidak berbulu di keseluruhan badan, cuma terdapat bulu halus yang memanjang dari dada hingga pusat. Tapak tangan dan kaki baginda terasa tebal. Tak kala berjalan, baginda berjalan dengan langkah gagah dan tegap seakan-akan turun ke tempat yang curam. Apabila baginda menulis dengan seluruh badannya. Di antara kedua bahunya terdapat khatam nubuwah, tanda kenabian, dan bagindalah penutup kasihan Nabi. Baginda memiliki hati yang paling pemurah berbanding semua manusia. Ucapan baginda merupakan perkataan yang paling benar, tabiat yang paling berlemah lembut, dan baginda paling mesra dalam pergaulan antara semua manusia.
Sesiapa yang melihat baginda buat perkali pertama akan terpegun kepadanya, manakala sesiapa yang pernah bersamanya kemudian mengenalinya pasti akan mengasihinya. Orang yang menceritakan sifatnya pasti akan berkata, belum pernah aku melihat orang yang seistimewa baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum dan sesudahnya. Abu Isa berkata, saya mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Husain berkata, saya mendengar Asma'i berkata ketika menghuraikan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud al-mummarid iaitu berketinggian yang tidak melebihi kebiasaan. Saya mendengar Al-Arabi berkata iaitu seperti memanjangkan busur anak panah, memanjangkan dengan panjang yang maksimum. Al-mutamarrid iaitu bahagian dalam yang menjadikannya pendek. Adapun al-qatit iaitu terlalu kerinting. Rambut baginda ikal berombak, tidak kerinting bergulung. Al-muhattam iaitu badan yang mempunyai banyak daging. Al-mukaltham iaitu wajahnya berbentuk bujur. Al-musrabah berwarna putih kemerah-merahan. Al-ad'aj berwarna hitam pekat. Al-ahdab bulu mata yang panjang. Al-katad tulang pangkal bahu dan tulang penemu antara kedua bahu. Al-masrubah bulu halus yang memanjang dari dada hingga pusat. Asyafnu dari jari tangan dan kaki yang tebal. At-taqallu' berjalan dengan langkah gagah. Asyabab permukaan yang curam. Al-isyrah pergaulan. Al-ashir rakan atau teman. Al-badihah hal yang logik tanpa perlu berfikir, spontan. Okey. Sebentar. Sampai dekat. Ustaz Ammar guna telaga biru punya ke? Nah, sahih Ustaz. Baru beli tadi. Ya. InsyaAllah. Sebentar. Okey. Sekarang anda faham kan kenapa saya perlu Ustaz Ammar bantu saya? Jadi ni kelebihan Ustaz Ammar, orang yang dah biasa baca hadis. Jadi untuk hadis-hadis yang panjang, kalau saya serahkan kepada anda semua, mungkin saya tak tahu anda semua capable ataupun tak. Jadi mungkin akan ambil masa yang lama. Jadi untuk hadis-hadis yang sukar, saya letak kepercayaan kepada Ustaz Ammar lah untuk bantu kita sama-sama. Jadi bacaannya lancar kan? Anda pun macam mana, dekat mana ni? Ammar Yasir, Ustaz Ammar Yasir. Nanti boleh hubungi Ustaz Ammar. Baik, saya tak ada apa-apa taklikat kat sini. Okey, cuma untuk dekat bahagian-bahagian bawah tersebut akan ada satu bahagian di mana ada penjelasan tambahan. Kalau anda perasan, qala Abu Isa At-Tirmizi, sami'tu Abu Ja'far Muhammad Al-Husain yaqulu sami'tu Al-Asma'i. Dekat sini dia bukan teks hadis. Yang kat bawah tu, dia adalah penjelasan Imam At-Tirmizi, dia menukilkan daripada salah seorang ulama bahasa yang sangat terkenal, Al-Asma'i, tentang apa maksud-maksud perkataan gharib tersebut, perkataan yang janggal-janggal tu kan. Contohnya mutaraddidu, al-qatatu, mumarritu dan sebagainya lah. Jadi antara faedah hadis yang panjang ni, dekat bawah tu dia ada faedah bahasa. Okey. Kadang-kadang orang bahasa Arab pun dia confuse. Ini apa maksud perkataan ni? Tak pernah dengar ni. Jadi kena merujuk kepada orang-orang yang pakar lah. Dekat buku anda ada benda tu. Penjelasan Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi dia menjelaskan apa maksud perkataan-perkataan tersebut lah. Sepatutnya ada. Kalau tak ada, hati-hati. Dia kena ada. Okey. Terus Ustaz, hari yang ke-8. Assalamualaikum. حديث كلاب النجاسة. صلى الله عليكم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر عن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم ولدي أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرق عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين
أزج الحواجب وسوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلو يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان أشنب دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بارن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بديع ما بين الكبين منكبين ضخم القراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري في الخط عار الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والكبين وعالي الصدر طويل الذندين طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خصمان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا دريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام. Yang tak syarat ana rujuk matba'ah Qatariyah. Macam mudah sikit. Okey, tak apa. Okey, terjemahan ni. Sufyan bin Waqi' menceritakan kepada kami, beliau berkata, Jumai bin Umair bin Abdul Rahman Al-Ijli yang tertulis dalam kitabnya, seorang lelaki dari Bani Tamim iaitu anak Abu Halah, suami kepada Khadijah yang digelar Abu Abdullah, telah menceritakan kepadaku daripada Ibn Abi Halah, diriwayatkan daripada Al-Hasan bin Ali bercerita, aku telah bertanya kepada bapa saudaraku iaitu Hindun bin Abi Halah, telah menyifatkan peribadi Rasulullah SAW. Hind bin Abi Halah ni anak tiri Nabi SAW. Hind bin Abi Halah, anak tiri Nabi SAW, anak Khadijah, isteri Nabi, dengan suami lain, Abi Halah. Boleh? Okey. Assalamualaikum. Hindun bin Abi Halah telah menyifatkan peribadi Rasulullah SAW di mana beliau menggambarkan kecantikan sifat peribadi Rasulullah SAW. Aku ingin dia menceritakan. Sekejap. Dalam teks bahasa Arab, kalau anda perasan, wakana wassafan. Ada? Wakana wassafan. Wassafan dekat sini maksudnya orang yang pandai menggambarkan tubuh badan orang lain. Orang yang pandai menggambarkan tubuh orang lain ataupun ketika dia menceritakan tentang ciri-ciri badan orang ataupun gambaran orang tersebut disebut sebagai wassafan. Wassafan tu orang yang macam tu. Kemampuan untuk menggambarkan secara realistik disebut sebagai wassafan. Okey. Terus tak? Tadi. Aku telah bertanya kepada bapa saudaraku iaitu Hind bin Abi telah menyifatkan diri Rasulullah SAW di mana beliau menggambarkan kecantikan sifat peribadi Rasulullah SAW. Aku ingin dia menceritakan kepadaku sebahagian daripada sifat itu untuk aku mengetahui. Lantas beliau menceritakan Rasulullah SAW iaitu seorang yang berjiwa besar dan diguruni oleh hati dan mata yang memandangnya. Wajah baginda bersinar bagaikan rembulan pada malam purnama. Baginda lebih tinggi daripada orang yang sederhana ketinggiannya, namun lebih rendah daripada orang yang terlalu tinggi. Ukuran kepalanya besar, rambutnya ikal lurus berombak. Apabila rambut baginda panjang sehingga menyebabkan ia mudah disikat, maka baginda mudah menyikatnya, ini ke kanan dan ke kiri kepala. Jika tidak, maka tidak disikat, yakni dibiarkannya berjuntai ke dahi. Rambut baginda tidak melepasi cuping telinga jika baginda menjadikannya dalam keadaan wafrah. Kulit baginda putih bercahaya atau bersinar, dahi pula luas, yakni tinggi dan lebar. Kedua alis atau keningnya melengkung tipis dan panjang hingga penghujung mata, tetapi tidak sampai bertemu antara kedua kening. Antara kedua alisnya itu terdapat urat yang akan timbul apabila baginda marah. Hidung baginda mancung, padanya ada cahaya yang memancar hingga orang yang tidak mengamatinya akan menyangka puncak hidungnya lebih mancung. Janggutnya tebal, kedua pipinya rata, tidak cengkok atau tembam. Mulutnya lebar serasi dengan bentuk wajahnya. Antara gigi-gigi hadapannya terdapat sedikit jarak, yakni tidaklah terlalu rapat antara satu sama lain. Terdapat satu garisan bulu atau rambut halus membaris dari dada ke pusatnya. Lehernya cantik dilihat bagaikan leher dia ditempa dengan perak yang mulus.
Tubuhnya sederhana, badannya berisi dan berjalan. Perut dan dadanya sejajar. Dadanya bidang, jarak antara kedua bahunya lebar. Tulang sendinya besar. Nampak bersih bercahaya badannya yang tidak ditumbuhi rambut. Dari pangkal leher tempat lekuk di bawah leher hingga pusat. Punggung pula bagaikan satu garis. Kedua kawasan puting pada dadanya dan kawasan perutnya bersih daripada manusia lain tempat yang disebut tadi saja. Kedua hasta, lengan, bahu dan bahagian atas dada baginda berpeluh. Kedua tulang lengannya kencang, tapak tangannya lebar. Kedua tapak tangan dan kakinya tebal dan atau kasar. Jari jemarinya panjang, lekukan tapak kakinya tidak menempel ke tanah. Kedua kakinya rata dan licin sehingga air pun tidak melekat. Apabila berjalan, dia angkat kakinya dengan tegak, mengatur langkah dengan badan tegak dan berjalan dengan tertib yang sopan. Luas langkahnya secara semula jadi, bukan dibuat-buat. Di mana apabila berjalan seakan-akan baginda turun ke tempat yang curam kerana pantas berjalannya dengan langkah yang sulat itu. Apabila baginda menoleh, baginda akan menoleh dengan seluruh badannya. Pandangan matanya selalu direndahkan, yakni ditundukkan sehingga pandangannya ke bumi lebih banyak daripada pandangan di dunia. Banyakkan pandangannya kedua benda-benda duniawi ataupun yang sendiri, ialah pandangan ekor mata. Apabila berjalan bersama-sama sahabat-sahabatnya, baginda akan mengedepankan mereka, yakni baginda akan berjalan di belakang mereka. Apabila bertemu seseorang, baginda yang terlebih dahulu memberi salam. Okey, baik. Ustaz Ahmad, connection okey? Line internet okey? Terputus sikit tadi. Sebab anda pun kat luar sana dalam kereta, sini hujan sikit. Oh, okey. Tak apa. Masya-Allah, zuhud Ustaz. Jazakumullah khairan. Okay, tak apa. Sekejap walaupun dalam kereta, masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Okay, kita tengok ada beberapa hal yang saya nak tambah. Wasafan tadi, orang yang pandai menggambarkan tubuh badan orang lain. Fahman mukhaffafan. Fahman mufakhaman. Maksudnya, ni yang dekat atas tadi ya. Rasulullah seorang yang agung dan diagungkan. Maksudnya, sebagian ulama mengatakan baginda apabila orang pertama kali bertemu dengan baginda, langsung orang tu terus mengetahui keagungan baginda. Akan ada rasa kegerunan. Akan ada rasa, dia bukan rasa kagum semata-mata, dia akan rasa macam gerun sedikit dengan Nabi SAW, walaupun orang tu seorang yang angkuh. Dia tak mampu nak bersifat angkuh di hadapan Nabi SAW. Ini yang sebagian ulama mengatakan maksud daripada perkataan fahman mufakhaman. Okey, baginda tu agung dan diagungkan. Ataupun itulah something macam itulah. Okey. Dan kalau anda perasan dekat dalam teks hadis ni, baginda kulitnya azharul laun. Tadi dalam hadis yang kedua asfarul laun. Ini yang saya kata tadi, hadis yang ni. Iaitu kulit baginda cerah putih bersinar. Dan inilah yang lafaz yang kebanyakan ulama kata ini yang tepat. Kulit baginda dia bukannya gelap dan dia bukannya merah semata-mata, tapi adalah azhar. Azhar ni maksudnya putihnya itu ada seri, putih yang berseri-seri ataupun yang bersinar. Okey. Kerana apa disebutkan azhar tu? Sebab putih itu bercampur-campur dengan warna merah. Okey. Dan satu lagi, ka'anna unuqahu jidudum yatin fi safai fiddah. Ini terjemahan yang mungkin akan pelik sikit kalau sebahagian buku, iaitu leher baginda. Anda ada jumpa tak? Cuba tengok dekat tengah-tengah tu. Leher baginda, macam nak terjemahan tu? Dekat sini, terjemahan yang dekat dengan makna yang disampaikan oleh para ulama ialah apabila menggambarkan leher baginda, seakan-akan leher ukiran arca. Sesuatu yang diukir. Anda pernah tengok ukiran tak? Ukir, kata Imam Al-Bajuri, maksudnya macam arca daripada gading. Kan kalau monumen, mana tengok monumen, dia punya perfect, dia punya proportion tu perfect. Kadang-kadang kita punya ni tak perfect kan, dia punya proportion tu seakan-akan macam diukir. Itu maksud perkataan tu. Jadi terjemahan anda kena tengok ataupun terjemahan yang lebih kurang tepatnya adalah leher baginda seakan-akan leher pada ukiran yang indah dan sempurna, jernih seperti perak.
Bila anda tengok arca kan, kadang-kadang dia batu tapi nampak macam kain. Kain dia tu diukir macam tu. Itu maksudnya. Ada di curve maksudnya. Jadi leher baginda manusia sepatutnya lehernya tak macam tu. Tak macam arca ataupun patung yang diukir kan. Tapi leher baginda begitu. Boleh faham Jadi terjemahan anda kena tengok sikit. Okey. Daripada dumyah, kata Imam Al-Bajuri, maksudnya dumyah ni macam arca daripada gading. So memang diukir cantik. Okey. Itulah, itu sebut sedikit. Okey, ni hadis yang panjang. Seterusnya hadis yang ke-9. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن شعبة قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أثقل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. Abu Musa Muhammad bin Al-Muthanna telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan kepada kami daripada Simak bin Harb. Beliau berkata, aku telah mendengar Jabir bin Samurah berkata, Rasulullah SAW seorang yang ukuran mulutnya lebar. Mata putihnya ada warna kemerahan dan tumitnya nipis. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak, apakah yang dimaksudkan dengan mulut yang lebar? Beliau menjawab, bentuk mulutnya besar, seimbang dengan bentuk wajahnya. Aku bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan mata lebar? Simak menjawab, belahan matanya panjang. Aku bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan bertumit nipis? Simak menjawab, tumit dagingnya kecil. Okey. Mata punya ada warna merah. Nipis. Okey. Terus? أحسن الله إليكم. قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا عبثر بن قاسم عن أشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر. Daripada Hannad bin Sari telah menceritakan kepada kami, Abthar bin Al-Qasim menceritakan kepada kami daripada Ash'ath, yakni Ibn Sawwad, daripada Abu Qasim, daripada Jabir bin Samurah. Beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW pada satu malam yang terang benderang, bulan bersinar dan tidak ada awan. Yang ketika itu baginda memakai pakaian berwarna merah. Aku memerhatikan baginda dan bulan silih berganti. Sesungguhnya aku mendapati baginda lebih indah daripada bulan. Allahu Akbar. InsyaAllah. Jazakumullah khairan jazak Ustaz Ahmad Yasir. Terus Tuan Hafiz, ada ke? Hadis yang ke-11. Okay. Bismillah. Haddatsana Sufyan bin Waqi', haddatsana Humaid bin Abdurrahman Ar-Ruasi an Zuhair an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun Al-Bara' bin Azib akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla as-sayf qala la bal mithla al-qamar. Sufyan ibn Waqi' telah menceritakan kepada kami, Humaid bin Abdurrahman Ar-Ruasi menceritakan kepada kami daripada Zuhair, daripada Abu Ishaq. Beliau berkata, seorang lelaki bertanya kepada Al-Bara' ibn Azib, adakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpama pedang, berkilat seperti pedang atau panjang macam pedang? Beliau menjawab, tidak, bahkan wajahnya umpama bulan. Terus 12. Haddatsana Abu Dawud Al-Masahifi Sulaiman ibn Salm. Abu Dawud. Haddatsana Sekejap. Abu Dawud Al-Masahifi. Yang tepatnya lepas Abu Daud tu dia ada Abu Daud Sulaiman ibn Salm Al-Masahifi. Ada tak nama dia? Sulaiman ada. Ada. Sulaiman ibn Salm Al-Masahifi. Okey, terus. Hadatsana An-Nadru ibn Shumail an Salih ibn Abil Akhdar an Ibn Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad
ka'annama dhi'a min fiddah rajil asy-sya'ri. Maksudnya Abu Dawud Al-Masahifi Sulaiman ibn Salam menceritakan kepada kami, An-Nadhr ibn Shimail menceritakan kepada kami daripada Saleh bin Abi Al-Akhtar, daripada Ibn Shihab, daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkulit putih bagaikan sesuatu yang ditempa daripada perak serta berambut ikal, yakni lurus berombak. Terus 13. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id akhbarani Al-Laits ibn Sa'd an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urida alayya al-anbiya fa idza Musa alaihi salam darbun min ar-rijal ka'annahu min rijal shanu'ah wa ra'aitu Isa ibn Maryam alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shahaban Urwatu ibn Mas'ud wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum yakni nafsah wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihyah. Maksudnya Qutaibah ibn Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits ibn Sa'd memberitahu aku daripada Abu Az-Zubair daripada Jabir ibn Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, para nabi telah diperlihatkan kepadaku, aku melihat Musa, seorang lelaki yang seakan-akan mirip seperti lelaki daripada Shanu'ah, iaitu kabilah daripada Yaman yang suka berkelahi. Musa, Aku melihat Musa alaihissalam. Kena sebut perkataan Musa alaihissalam. Sebab dalam hadis ada. Musa alaihissalam. Aku melihat Isa alaihissalam, anak lelaki Maryam, dan aku mendapati mirip seperti Urwah bin Mas'ud. Aku melihat Ibrahim alaihissalam dan aku mendapati mirip seperti sahabat kamu, yakni diri baginda sendiri. Aku juga melihat Jibril alaihissalam dan aku mendapati mirip seperti Dihyah, yakni Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat. Terus Hadis 14. Haddatsana Sufyan ibn Waki' wa Muhammad ibn Bashar al-ma'na wahid qala akhbarana Yazid ibn Harun an Sa'id al-Jubair an Sa'id al-Jurairi sami'tu Abu Tufail yaqul ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi qultu sifhu li kana abyad malihan muqassadan. Maksudnya Sufyan bin Waki' dan Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, hadis mereka mempunyai makna yang sama. Kedua-duanya berkata, Yazid bin Harun memberitahu kami daripada Sa'id al-Jurairi, aku telah mendengar Abu At-Tufail berkata, aku melihat Nabi SAW dan tidak ada lagi di dunia semasa ini orang yang pernah melihat baginda selain aku. Aku berkata, sifatkanlah baginda kepadaku. Beliau menjawab, baginda seorang yang putih berseri, tampan dan berbadan sederhana. okey, terus Hadis yang ke-15. Haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman akhbarana Ibrahim ibn Al-Munzir Al-Hizami akhbarani Abdul Aziz ibn Abi Thabit Az-Zuhri haddatsani Ismail ibn Ibrahim ibn Akhi Musa ibn Uqbah an Musa ibn Uqbah an Quraib an Ibn Abbas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajas thaniyatain idza takallam ru'ya kan nuri yakhruju min baini thanayah. Maksudnya Abdullah ibn Abdurrahman menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Al-Munzir Al-Hizami menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibn Thabit Az-Zuhri menceritakan kepada kami Ismail ibn Ibrahim, anak lelaki kepada saudaraku Musa bin Uqbah, daripada Musa bin Uqbah, daripada Quraib, daripada Ibn Abbas. Rasulullah SAW adalah seorang yang mempunyai gigi depan yang renggang sedikit, yakni tak terlalu rapat. Apabila baginda bercakap, kelihatan seolah-olah ada cahaya memancar keluar daripada celah-celah gigi hadapan.
InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Seterusnya Okey, siapa Okey, masih lagi Hafiz kan? masih. Bab 2, bab ma jaa fi khatamin nubuwah. Hadis 16, haddatsana Abu Raja'in Qutaibah ibn Sa'id, haddatsana Hatim ibn Ismail anil Ja'di ibn Abdurrahman, sami'tu Sa'ib ibn Yazid yaqul dhahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waji' famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si wa da'a li bil barakah wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi wa qumtu khilfa dhahri fanadhartu ila al-khatam baina katifaihi fa idza huwa mithlu zirril hajalah. Maksudnya Abu Raja' Qutaibah ibn Sa'id telah menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami daripada Al-Ja' ibn Abdurrahman, aku mendengar As-Sa'ib ibn Yazid berkata, ibu saudaraku. Sekejap. Qala sami'tu Sa'ib ibn Yazid. Sa'ib ibn Yazid ni adalah watak utama dalam hadis ni, dan dia adalah sahabat Nabi yang kecil. Waktu dia kecil dia sempat bertemu dengan Nabi SAW. Okey, terus nanti saya cerita. Okey, aku mendengar As-Sa'ib ibn Yazid berkata, ibu saudaraku sebelah ibuku telah membawaku berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak lelaki kepada saudara perempuanku ini sedang sakit. Lantas baginda mengusap kepalaku, mendoakan keberkatan untukku, lalu berwuduk. Kemudian aku minum sisa air wuduk baginda dan aku berdiri di belakang baginda. Aku melihat khatam, tanda kenabian yang berada di antara kedua-dua bahunya, belakang bahu. Rupanya seperti butang atau telur burung hajalah. Okey, sebentar ada taklik sikit. Untuk hadis yang ke-16 ni, Sa'ib bin Yazid ni sahabat kecil, waktu dia kecil dia sempat jumpa dengan Nabi SAW. Dan selepas kejadian ini, sebahagian ulama antaranya dalam riwayat Al-Bukhari ada menyebutkan hadis tentang Sa'ib ini ketika dia berumur lebih kurang 94 tahun, dia masih lagi dilihat sihat dan kuat pada usia 94 tahun. Dan matanya masih lagi tak rabun, tak apa, masih lagi seperti dia muda, dan juga pendengarannya pun normal pada usia 94 tahun. Dan ini Said mengatakan bahawa keberkatan daripada doa Nabi SAW sewaktu dia masih kecil, dan dia berterusan sampai di usia 90 lebih. Dan Said ni antara sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Madinah. Bukan yang paling akhir, tapi antara yang terakhir. Dia lepas Said ni ada lagi yang wafat yang terakhir, yang betul-betul terakhir tu orang lain. Dan dia meninggal, sebahagian ulama sirah mengatakan dalam usia 96 tahun. Dekat-dekat 100 tahun. Okey. Dan lafaz hadis sekali, yang akhir sekali, faiza huwa mislu zirril hajalah. Zirril hajalah maksudnya dia pegang khatam Nabi tu. Khatam ni maksudnya bab yang kedua ni bab tentang tanda kenabian dekat belakang badan Nabi SAW. Para ulama ada berbeza pendapat apa maksud zirril hajalah. Sebahagian buku akan tulis, buku anda mungkin akan tulis, ada yang tulis macam telur burung. Ada. Sebahagian buku akan tulis macam butang. Dua-dua tu sebenarnya pandangan para ulama. Okay? Sebab para ulama tak sepakat dalam menentukan maksud zirril hajalah. Antaranya sebahagian ulama mengatakan zirril hajalah tu maksudnya butang. Butang pada kanopi. Pada zaman Arab dulu, zaman Nabi dulu ada kanopi ataupun ada kelambu tu ada butang yang akan mengikat dia. Jadi zirril hajalah tu butang yang mengikat kelambu tu. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua mengatakan zirril hajalah maksudnya telur burung. Hajal tu maksudnya satu spesies burung, al-hajal, burung hajal. Jadi telur dia. Okay. Dan Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi mentarjih ataupun memilih pandangan zirril hajalah tu maksudnya telur burung hajal. Nanti saya akan tunjuklah kalau dekat Google nanti.
dalam grup saya akan tunjuk. Itu jadi maksudnya ada dua pandangan ulama kat situ, mana-mana terjemahan pun boleh diterima. Okey, dia ada dua pandangan. Terus 17. Hadis 17. Haddatsana Sa'id ibn Ya'qub At-Taliqani akhbarana Ayyub ibn Jubair ibn Jabir an Simak ibn Harb an Jabir bin Samurah ra'aitul khatam baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghaddatan hamra'a mithla baydatil hamamah. Maksudnya Sa'id bin Ya'qub At-Taliqani telah menceritakan kepada kami, Ayyub bin Jabir menceritakan kepada kami daripada Simak bin Harb daripada Jabir bin Samurah, aku telah melihat khatam tanda kenabian di antara kedua-dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa benjolan daging berwarna merah sebesar telur burung merpati. Baik, terima kasih Hafiz. Jazakumullah khairan jazak. Terus kita sambung kepada Arifah. Ada Arifah. Hadis yang ke-18 kan Arifah? Betul? Betul. Ya, sila. Bismillah. حدثنا أبو مصعب المديني حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت يقول لي سعد بن معاذ يوم مات اهتزل له عرشه الرحمن. Maksudnya Abu Mus'ab al-Madini telah menceritakan kepada kami, Yusuf bin al-Majishun menceritakan kepada kami daripada ayahnya, daripada Asim bin Umar bin Qatadah, daripada neneknya Rumaisah. Aku telah mendengar Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad bin Mu'az pada hari kematiannya, yang ketika itu jika aku ingin mengucap khatam di antara dua tulang bahunya disebabkan dekatnya baginda denganku, nescaya aku akan melakukannya. Beliau berkata kepada Sa'ad bin Mu'az pada hari kematiannya, arasy Tuhan yang Maha Mengasihani telah bergoncang kerana kematiannya. Terus Haddatsana Ahmad bin Abdah al-Dhabi wa Ali bin Hujr wa ghairu wahid qalu Ibnu Yunus an Umar ibn Abdullah maula Ghufrah حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. Maksudnya Ahmad bin Abdah al-Dhabi, Ali bin Hujr bin Ramai lagi telah menceritakan kepada kami, mereka berkata Isa bin Yunus mengkhabarkan kepada kami daripada Umar bin Abdullah yang merupakan hamba kepada Wafrah, Ibrahim bin Muhammad yang merupakan keturunan Ali bin Abi Talib berkata, apabila Ali menyifatkan Rasulullah SAW, beliau menyebutkan hadis yang panjang. Antara kedua-dua bahu baginda terdapat khatam kenabian, bagindalah penutup sekalian Nabi. okay, kita tahwil sekejap. Arifah, change kepada Ammar Yasir kembali, Ustaz Ammar, sebab ada hadis yang panjang sebentar lagi. Nanti Arifah akan sambung balik. Okay. Ustaz Ammar ada di sana? Ustaz, tahwil Ustaz. Lain tak clear Ustaz. Oh, tak clear? Okey, tak apa. Saya baca sekejap. Okey, tak apa, saya baca. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abu Asim qala haddatsana Ghazratu ibn Thabit qala haddatsani Ilba ibn Ahmar al-Yashkuri qala haddatsani Abu Zaidin Amr ibn al-Akhtab al-Ansari qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Zaidin udnu minni famsah zahri famasahtu zahrah fawaqa'at asabi'i 'ala al-khatam qultu wa mal khatam qala sya'aratun mujtami'atun. Muhammad ibn Bashar menceritakan kepada kami, katanya Abu Asim menceritakan kepada kami, katanya Azrah ibn Thabit menceritakan kepada kami, katanya Ilba ibn Ahmar al-Yashkuri menceritakan kepadaku, Abu Zaid Amr ibn al-Akhtab al-Ansari menceritakan kepadaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Abu Zaid, dekatkanlah kepada aku dan usaplah belakangku. Lalu aku pun mengusap belakang baginda, jari-jariku pun terkena khatamun nubuwah. Aku bertanya, apakah tanda ini? Beliau berkata, beberapa helai rambut yang berkumpul. Okay. Hadis yang ke-21.
حدثنا أبو عمار الحسين بن هريس الخزاعي حدثنا علي بن حسين بن واكد حدثني أبي حدثني عبد الله ابن بريدة سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سليمان فقال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم نخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. Okay. Hadis yang ke-21. Abu Ammar Husain bin Hurayth al-Khuzai menceritakan kepada kami, Ali bin Husain bin Waqid menceritakan kepada kami, katanya bapaku menceritakan kepadaku, katanya Abdullah bin Buraidah menceritakan kepadaku, dia berkata aku mendengar bapaku Buraidah berkata Salman Al-Farisi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda baru tiba di Madinah dengan membawa satu hidangan yang di atasnya terdapat buah kurma rutab. Lalu beliau meletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya, wahai Salman, apakah ini? Beliau menjawab, sedekah untukmu dan para sahabatmu. Baginda bersabda, angkatlah ia, sesungguhnya kami tidak makan sedekah. Buraidah berkata, lalu Salman mengangkatnya. Pada keesokan harinya beliau datang lagi membawa hidangan seumpamanya lalu meletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya, apakah ini wahai Salman? Salman menjawab, hadiah untukmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat baginda, bentangkanlah ia dan makanlah. Kemudian Salman melihat khatamun nubuwah pada belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau pun beriman kepada baginda. Salman ketika itu dimiliki oleh orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu membelinya daripada mereka dengan sekian-sekian dirham dengan syarat baginda menanam sejumlah pokok kurma untuk mereka dan Salman terus bekerja di situ sehingga pokok-pokok itu mengeluarkan hasil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menanam pokok-pokok kurma tersebut kecuali sebatang pokok yang ditanam oleh Umar. Pokok-pokok kurma itu semuanya berbuah pada tahun tersebut tetapi sebatang pokok tidak berbuah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah yang berlaku pada pokok kurma ini? Umar menjawab, wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencabut pokok itu kemudian baginda menanamnya semula. Lalu pokok tersebut berbuah pada tahun itu juga. Okey. Hadis yang ke-22. Hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Bishr ibn Waddah qala hadatsana Abu Aqil ad-Dawraqi an Abi Nadrah al-Awaqi qala sa'altu Abu Sa'id al-Khudri an khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani khatam an-nubuwah faqala kana fi dhahrihi bad'atun nashizatun. Muhammad ibn Bashar menceritakan kepada kami, katanya Bishr bin Ibni Al-Waddah menceritakan kepada kami, katanya Abu Aqil ad-Dawraqi menceritakan kepada kami daripada Abu Nadrah Al-Awqi, katanya aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang tanda pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni khataman nubuwah. Beliau menjawab, pada belakang baginda terdapat seketul daging yang terbonjol ataupun yang tertonjol begitu. Okey, sambung kepada Arifah, hadis yang ke-23. Sikit lagi kita nak habis. حدثنا أحمد بن المقدم أبو الأشعثي الأجلي البصري حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن السرجس أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثاليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم سنة لهذه الآية أعوذ من الشيطان الرجيم واستغفر لذنبك وللمؤمنين واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Maksudnya Ahmad bin Al-Miqdam Abu Al-Ash'ath Al-Ajli Al-Basri menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid memberitahu kami daripada Asim Al-Ahwal daripada Abdullah bin Sarjis, aku datang berjumpa dengan Rasulullah SAW ketika baginda sedang bersama dengan beberapa orang sahabatnya.
Aku berlegar di belakang baginda. Baginda menyadari memahami apa yang aku kehendaki, maka baginda melepaskan selendang dari belakangnya. Lantas aku dapat melihat kawasan khatam di antara dua tulang bahu baginda yang kelihatan seperti genggaman tangan. Di sekitarnya terdapat tahi lalat seolah-olah seperti petir benjolan kecil. Setelah itu aku beredar dari belakang baginda sehingga berhadapan dengan baginda. Lalu aku berkata, semoga Allah mengurniakan keampunan untukmu, wahai Rasulullah SAW. Baginda membalas, semoga Allah memberikan keampunan untukmu juga. Orang ramai berkata kepada Allah bin saja, benarkah Rasulullah SAW telah memohon ampun untukmu? Beliau menjawab, ya, malah baginda memohon ampun untuk kamu semua. Kemudian beliau membaca ayat ini, dan mintalah ampun kepada Allah terhadap kesalahanmu serta dosa-dosa kaum lelaki dan perempuan yang beriman. Surah Muhammad ayat 19. Okey, sebentar. Pada perkataan tempat khataman nubuwah Nabi ni ala katifaih mithlal jum'i. Mithlal jum'i ni terjemahan mungkin macam satu gumpalan, tapi sebagian ulama mengatakan al-jum'i dekat sini maksudnya keadaan di mana jari-jari tangan ni dirapatkan. Jadi ukurannya tu sama ada sebesar ini, lebih kurang yang boleh difahami sebesar ini pada belakang tubuh badan Nabi, ataupun sebesar genggaman tangan. This area lah. Jadi in between macam ni. Boleh? Maksudnya agak besar lah ya. Gumpalan tersebut. Terus buat yang ketiga. Haddatsana Ali bin Huj an Ismail ibn Ibrahim. Nama babu ma ja'a fi Babu ma ja'a fi sya'ri Rasulullah SAW. Bab ketiga, rambut Rasulullah SAW. Haddatsana Ali bin Huj an Ismail ibn Ibrahim an Humaid an Anas bin Malik kana sya'ru Rasulullah SAW ila nisfi udhunayhi. Maksudnya Ali bin Huj menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim telah menghabarkan kepada kami daripada Humaid, daripada Anas bin Malik, bahawa rambut Rasulullah SAW adalah sampai ke kawasan tengah kedua-dua telinga baginda. Ya, terima kasih Arifah. Jadi bab yang ketiga ni tentang rambut Nabi SAW. Tadi awal-awal tadi kita dah belajar sikit, dah dengar sikit tentang rambut Nabi. Kali ni dalam hadis ni menyebutkan rambut Nabi pada nisfi uzunai, kat tengah-tengah ni, pertengahan telinga, tapi tak sampai ke bawah. So dekat sini. Rambut pendek lah maksudnya. Tadi awal-awal tadi kita baca rambut sampai ke bahu. Okey. Sekarang kita beralih kepada Thaqifah, adik Thaqifah kita yang masih bersekolah rendah. Ada Thaqifah? Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hannad bin Sari qala akhbarana Abdurrahman bin Abi Zinad an Hisham bin Urwah an Abi an Aisyah qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal wafrah. Aisyah radhiyallahu anhu menyatakan, aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bekas air. Baginda memiliki rambut yang panjangnya tidak sampai ke bahu pundak dan tidak sampai di bahagian bawah cuping telinga. Okey, jadi terjemahan yang dipakai oleh adik Thaqifah kita, maksudnya teks hadis, terjemahan sanadnya tu tak ada. Sama ada tak ada ataupun dipisahkan. Betul? Betul. Kita terus bermula dengan Aisyah kan? Daripada Aisyah radhiyallahu anha terus teks hadis. Jadi sebahagian buku dia buat macam tu. Okey. Tak apa, tak ada masalah pun sebenarnya. Cuma saya nak tunjukkan kepada anda bila kita dah melalui proses bacaan ini, anda tahulah yang sebenarnya sebelum Aisyah tu dia ada rantaian sanad orang-orang yang menyampaikan yang bersambung kepada Imam At-Tirmizi. Okey. Terus Thaqifah, hadis yang ke-26. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Abu Qatan qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Bara ibni Azib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'a ba'ida ma bainal minkabain wa kanat jummatuhu tadribu syahmata uzunai. Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tubuh yang berukuran sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Bahagian di antara bahunya lebar, rambut bahagian depan baginda sampai di bawah cuping telinga. Okey, kali ini berbeza sedikit.
Tadi di antara telinga, cuping telinga, sekarang syah mata uzunaih maksudnya sampai dah dekat cuping. Sampai dekat cuping. Beza. Okey. Hadis yang ke-27. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Wahb bin Jarir bin Hazim qala haddatsani abi an Qatadah qala qultu li Anasin kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun bil ja'd wala bis sabt kana yablughu sya'ruhu syahmata uzunai. Qatadah radhiyallahu anhu bertanya kepada Anas, bagaimanakah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anas menjawab, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah antara kerinting dan lurus, sementara panjangnya mencecah bahagian bawah cuping telinga. Okey, terus 28. Haddatsana Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-Makki qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an ibni Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani binti Abi Talib qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadamah walahu arba'u ghadair. Ummu Hani binti Abu Talib radhiyallahu anhu menyatakan pada ketika Fatul Mekah, penaklukan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dengan rambut yang diikat dengan 4 anyaman. Okey, pada hadis yang ke 28 ini, dekat sanad hadis tersebut ada tak nama awal-awal tu haddatsana Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Makki? Dekat anda ada tak? Ada. Kataan al-Makki. Buku Ada, Ustaz. Ada tak yang tak ada? Yahya, Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Makki. Yang tepatnya ada, sebahagian buku dia tak ada al-Makki, yang tepatnya ada al-Makki. PTS dia ada. Okey, catat Nazah. Yang tepatnya Muhammad bin Yahya ibn Abi Umar al-Makki. Okey. Baik, jadi dalam hadis ni yang dibacakan tadi, rambut Nabi dibahagikan kepada 4 bahagian. Nanti saya akan explain. Okey, terus yang ke-29. Haddatsana Suwaid bin Nasr qala haddatsana Abdullah bin al-Mubarak an Ma'mar an Sabit al-Bunani an Anasin anna sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi uzunai. Anas radhiyallahu anhu menyatakan panjang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di setengah 2 telinganya. Okey. Perhatikan pada teks hadis, ada perbezaan antara sebahagian buku, sebahagian naskah makhtutat. An Thabit al-Bunani an Anasin anna sya'ara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian buku mungkin akan tulis anna sya'ara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak? Dia bukan Rasulullah, dia Nabi. Rambut Nabi. Dalam teks bahasa Arab dia. Anna sya'ara Rasulullah, ataupun sebahagian buku anna sya'ara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tepatnya anna sya'ara Rasulullah, perkataan Rasulullah, dia bukan Nabi, dia bukan lafaz Nabi. Okey, yang tepatnya teks bahasa Arab ni adalah anna sya'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi uzunai. Rambut Nabi sampai ke pertengahan antara 2 telinga. Tengah awal tadi tengah dah, lepas tu ada hadis yang sampai ke bahu, ada hadis yang sampai ke cuping telinga. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan kepelbagaian keadaan rambut Nabi ni, dia berkaitan dengan panjang pendek rambut Nabi. Ada perbezaan, jadi ringkasnya kenapa para sahabat Nabi ni merekodkan ataupun melaporkan panjang pendek rambut Nabi ni saling berbeza. Ada yang kata pendek, ada yang kata sampai ke cuping telinga, ada yang kata sampai ke leher tapi tak sampai ke bahu, ada juga sampai ke bahu. Ada lebih kurang 4 riwayat berbeza. Sebagian ulama mengatakan kerana setiap sahabat Nabi apabila menyaksikan keadaan tersebut, dalam keadaan rambut Nabi berbeza. Faham? Maksudnya ada orang tu nampak waktu tu Nabi tengah potong rambut misalnya, rambut Nabi baru saja dipotong, jadi dia nampaklah yang pendek. Dan tak bermaksud
dia tak tahu Nabi pernah rambut panjang. Orang lain riwayatkan Nabi rambut panjang. Kita tak boleh kata Nabi tak pernah rambut panjang. Jadi semua tu adalah pernah. Macam orang lelaki lah. Ada masa rambutnya panjang, ada masa rambutnya dicukur pendek, ada masa botak dan sebagainya lah. Begitu. Okey. Hadis yang ke-30. Dua yang terakhir. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفركون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, pada awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membiarkan rambut baginda terurai. Ketika itu, orang musyrik merapikan rambut mereka, menyikatnya ke arah tepi dan berbelah di tengah. Sedangkan ahlul kitab sentiasa membiarkan rambut mereka terurai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka meniru perilaku ahlul kitab selama belum ada ketentuan dari Allah. Kemudian Rasulullah SAW sentiasa merapikan rambut baginda. Okay. Hadis ni berkaitan dengan antara kebiasaan Nabi ataupun yang pernah baginda lakukan ialah membelah rambut. Membelah rambut. Okay. Ada ketikanya baginda membiarkan rambut terurai tanpa dibelah. Dibelah ni maksudnya Nabi belah dua, gitu. Kerana ahli kitab biasanya, ahli kitab ni maksudnya Yahudi lah. Pada ketika itu dan Nasrani, diorang ni biar rambut diorang tu tanpa belah, terbelah. Maksudnya tak sikat ke tepi je, tak ada buat belahan. Belahan ni boleh buat pelbagai, sama ada tengah ke, buat section lah, maksudnya buat section pada rambut. Jadi baginda cenderung sebelum ada larangan untuk ada larangan menyelisihi ahli kitab, Nabi SAW biasanya akan ikut ahli kitab punya cara. Dan sebagian ulama mengatakan kenapa Nabi prefer macam tu, cenderung begitu untuk mengikut ahli kitab, kerana untuk lita'allufihim, untuk melembutkan hati mereka, supaya mereka ni nampak orang kata baginda meraihkan kebiasaan ahli kitab ni dari sudut rambut pun kan, ikut. Jadi mudah-mudahan mereka ni tergerak hati untuk nak menerima dakwah Nabi SAW. Okay? Dalam kerangka mu'allafati qulubihim lah, untuk nak melembutkan hati mereka. Kemudian apabila turun perintah Allah Ta'ala untuk menyelisihi mukhalafah ahli kitab, turun syariat Allah Ta'ala, tak boleh dah ikut kebiasaan ahli kitab, kena menyelisihi, kena orang kata berbeza dengan ahli kitab. Nabi tak lagi ikut cara ahli kitab. Okay? Nabi SAW pun akhirnya kembali membelah rambut baginda. Okay, dan hadis yang terakhir sekali. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Ibrahim bin Nafi'il Makki an ibni Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zada fa'ira arba'. Ummu Hani binti Abu Talib radhiyallahu anhu menyatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya diikat menjadi 4 anyaman. Okay, ini hadis yang terakhir kita sebelum masuk bab yang baru. Jadi 4 anyaman. Ummu Hani mengatakan bahawa Ummu Hani kat sini ialah kakak kepada Ali bin Abu Talib. Okay. Qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za dhafaira arba'. Okay. Za dhafaira arba' maksudnya rambut Nabi ni ada 4 section.
Sebahagian buku mungkin akan tulis 4 tocang, betul? 4 tocang. Ada? Ada tak buku anda tulis terjemahannya 4 tocang? Dhafair, kata Imam Ali Al-Qari daripada perkataan ad-dafar, maksudnya dia tak tepat untuk kita katakan tocang. Dia sebahagian dari tocang, tapi dhafair ni maksudnya rambut yang dijalinkan ataupun yang dianyam. Dia bukan ikat, dia bukan semata-mata ikat 4. Bukan macam ambil getah ikat macam tu. Bukan. Ad-dhafair ni maksudnya dibahagikan 4, kemudian dijalinkan rambut tersebut. Ad-dhafar maksudnya memasukkan sebahagian rambut ke sebahagian yang lain. Bahasa Inggeris dia, bahasa Inggerisnya apa? Braids, apa dah bahasa Inggeris dia? Dandan kalau bahasa Melayu. Dia macam sulam rambut tu. Braids, braid itu maksud dhafair. Kalau ikut sebahagian ulama lah. Jadi dia bukannya tocang yang simple yang kita macam tu buat tocang tu juga itu kan, bukan. Jadi dhafair ni ada anyaman rambut dan dia dibahagi 4 bahagian. Nah, sebagian ulama dia memprinsipkan tentang bagaimana gambarannya. Antara yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, gambaran 4 bahagian rambut Nabi ni ialah 2 di hadapan, 2 di belakang. Kemudian kedua-duanya itu akan bersambung dengan di kawasan telinga Nabi dan telinga Nabi itu terkeluar. Boleh faham tak? Anda bayangkan 2 dekat depan, section depan ni kalau ada orang rambut panjang, 2 kat depan, lepas tu 2 kat belakang, lepas tu disatukan. Dia 4 jalinan, 4 section rambut tapi disatukan. So telinga Nabi terkeluar. Jadi telinga Nabi, kulit Nabi kan putih kemerah-merahan. Jadi apabila orang melihat gambaran tersebut, nampak macam bersinar pada bahagian tepi ni. Boleh faham tak? Keluar telinga je. So anda bayang kalau siapa perempuan boleh buat rambut panjang. Ikat depan, di depan 2, belakang 2. Ataupun tepi ni. Dia dekat bahagian tepi telinga ni. Lepas tu sambung kan. Nanti keluar telinga. Macam comel lah ya, comel lebih kurang. Tu 4 sebagian ulama mengatakan begitulah 4 bahagian. 4 jalinan rambut. Za dhafaira arba'. Okey. Dan sebagian ulama membincangkan kenapa Nabi buat sedemikian. Dan biasanya Nabi buat sedemikian ketika musafir atas alasan untuk nak mengelakkan daripada debu. Jadi bukanlah setiap masa Nabi akan menjalinkan rambut ataupun menganyam rambut ni. Bukan. Kebiasaannya ketika musafir, dan nanti waktu Fatu Mekah pernah juga Nabi buat macam tu. Dan kebiasaan yang lain, ada waktunya Nabi lepaskan saja rambut. Begitulah. Maksudnya bukanlah setiap masa Nabi ni berambut lepas, terurai. Bukan juga setiap masa Nabi ni buat section, belah rambut 2. Bukan juga setiap masa Nabi buat jalinan rambut itu. Okey? Buat dhafair. Jadi dia ikut keadaan. Ikut keadaan yang semasa lah. Okey? Cumanya bahasa ringkasnya ialah Nabi SAW dalam pengurusan rambut ni pernah melakukan banyak style lah. Banyak gaya ikut keperluan dan juga panjang pendek rambut Nabi itu pun saling pelbagai. Panjang pendek itu satu hal, kemudian cara nak menguruskan rambut ataupun mengikat rambut itu pun satu, ada kepelbagaian yang berbeza lah. Jadi itu antara yang boleh saya kongsikan untuk sesi yang pertama ni. Kita dah habis Alhamdulillah 31 hadis, 3 bab Alhamdulillah dalam lebih kurang drag sikit dalam 15 minit. Saya kira adalah benda yang kita belajar dan saya minta maaf tak sempat nak entertain semua chat sebab kalau tak terganggu nanti. Kalau ada apa-apa perbincangan tambahan, kalau anda ada persoalan, mention dalam grup, lontarkan apa-apa saja. Kalau saya sempat esok, kita akan bincang lah. Okay? Jadi 31 hadis ni banyak sebenarnya untuk orang yang baru start kan. Ada banyak maklumat yang anda nak kena proses. Ada banyak benda-benda baru yang anda akan baru saja dengar kan dan baru tak pernah tahu pun sama ni. Jadi ambil masa untuk nak faham dan kalau boleh anda ulanglah baca. Ulang baca dia punya matan hadis cukup lah. Dia punya teks hadis tu. Nabi sekian-sekian kan. Supaya anda dapat kefahaman, recall balik.
Dan esok kita akan sambung hadis yang ke-32 dalam bab yang keempat, bab ma ja'a fi tarajjuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini lebih kepada bab tentang macam mana Nabi menguruskan rambut lah. Nabi sikat rambut tu macam mana? Nabi pernah sikat rambut ke, tak sikat rambut ke, pakai minyak ke, tak pakai minyak ke? Begitulah. Wallahu a'lam bisawab. Jazakumullahu khairan jazak. Kita jumpa hari esok insya-Allah. Kita tutup kita punya sesi bacaan Syama'il Muhammadiyah siri yang pertama, sesi yang pertama, dan kita akan bersambung pada hari esok Khamis insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, by the way, terlupa. Kita tutup sesi kita dengan tasbih kafarah dan surat Ras. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asmi inna fi bismillahirrahmanirrahim. Wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya off recording dulu